So these are the people yang sekarang ni tinggal dan melekat dalam PKR kerana mereka ada kepentingan masing-masing. Orang macam kami dah back off dah, tuan-tuan. Orang yang berprinsip macam kami back off, tuan-tuan. Kita fikirlah, kalau kita ni gila dan tamakkan kuasa semata-mata, Rafizi itu menteri, saya ketua cabang, ketua koordinasi, saya boleh je terus jadi ketua koordinasi. Lantikan ni tak ada masalah, tuan-tuan. Dan saya terus menjilat, saya terus pejam mata di atas prinsip-prinsip yang dilanggar, saya boleh terus je kan, boleh, saya tak ada masalah bab tu kan. Dan saya ikut Rafizi, saya bukanlah kawan dengan Rafizi pun. Daripada dulu saya cakap, saya ni bukan kawan baik Rafizi pun. I'm not his best friend, not even his good friend, not even his close friend pun. Saya bukan close friend dia. Saya orang Sarawak, saya jauh daripada dia kan. Dia jauh daripada saya WhatsApp dia pun tak pernah, call dia pun tak pernah, tak ada komunikasi kami. Hubungan kami adalah macam orang besar dan saya ni orang biasa. Itulah hubungan kami, nothing more, nothing less. Sama macam saya dengan Anwar Ibrahim lah, jauh lah. Bagi saya tak kisah benda tu, sebab saya nak negara ini diperintah oleh orang yang betul, oleh orang yang berprinsip, oleh orang yang bila diuji dengan ujian kuasa, bukannya dia ambil duit, lepas tu dia juga buat benda yang sama yang kita dah hoya-hoy dengan BN dan UMNO dahulu. #RealReform, tuan-tuan. #RealReform. Kenapa? Sebab itu saya kata, apa yang kami ada di Real Reform, tuan-tuan, yang mana Real Reform yang tengah #RealReform sekarang ni, thank you, terima kasih, #RealReform. Apa yang kita ada yang diorang tak ada? Balik kepada finite infinite game tadi. Infinite game kita adalah melihat negara yang lebih baik, noble cause kita, objektif mulia kita, melihat negara yang lebih baik, melihat apa orang kata, yelah, kita boleh bayangkan negara ini jadi lebih baik, ekonomi dia, institut dia, kebebasan bersuara dia, pemimpin dia boleh ditegur, boleh menerima kritikan, undang-undang dia bagus, tidak berpusat kepada seorang Perdana Menteri. Itu objektif kita, betul kan? Yang sepatutnya dibela, yang bukannya ada korporat mafia yang tiba-tiba boleh jadi boleh dapat jutaan bilion ringgit dengan cara memeras orang-orang yang berbisnes dengan cara yang betul. Bukan itu. Kita nak bisnes dilakukan dengan cara yang betul, bukan arms deal yang melalui orang tengah dapat beratus juta, berpuluh juta untung atas angin, kerajaan dan rakyat terpaksa tanggung dengan kos yang tinggi. Kita tak nak macam tu. So kita nak negara yang lebih baik, and this is what we are doing. Kita punya objektif ni bila kita tak tahu. Mungkin saya kata, mungkin zaman Anwar kita tak akan jumpa, saya kata. Mungkin zaman saya, mungkin saya dah mati nanti, mungkin kita dah tak ada nanti, mungkin lepas tu baru negara akan jadi lebih, mungkin. But the struggle continues. Sedangkan dia orang main finite game. Dalam game teori, kalau satu individu main, satu group main finite game, lawan infinite game, yang menang akan adalah infinite game. Mereka yang main finite game ni apa, tuan-tuan? Dia orang lah, oh kita nak Anwar Ibrahim kekal jadi Perdana Menteri, kita jadi kerajaan. Itu objektif dia. Mereka tidak melihat objektif negara lebih baik. Tak. Kalau objektif negara lebih baik, dia akan kritik Anwar Ibrahim. Sebab Anwar Ibrahim tidak melakukan apa-apa di atas institusi, di atas undang-undang, di atas sistem, di atas kroni-kroni, ke atas apa orang kata, penyakau-penyakau yang dia orang kata dahulu. Tuan-tuan, siapa ya penyakau yang dulu dituduh oleh Anwar Ibrahim sekarang ini kena tangkap? Siapa? Tinggal Najib. Najib je lah, ya, Najib masuk penjara. Okey, fine, Najib masuk penjara. Rosmah, okey, lain. Siapa lagi? Mahathir apa cerita? Anak-anak Mahathir apa cerita? Kaum kroni Mahathir apa cerita? Daim apa cerita? Okey, dia dah meninggal lah, tak apa. Bagaimana dengan pembangkang-pembangkang yang dituduh sakau dahulu? Tinggal Muhyiddin Yassin seorang je lah. Azmin bagaimana? Ismail Sabri bagaimana? Zahid Hamidi bagaimana? Kan? Apa cerita dia orang ni, tuan? Adalah 2-3 orang dikorbankan, yang lain kenapa? Sarawak apa cerita? Saya malah nak cerita yang Sarawak juga. Tak ada, senyap langsung. Kerana apa? Kestabilan negara atas alasan itu. So they play the finite game. Game yang finite, game yang limited. Kita bermain infinite game. Apa infinite game, tuan-tuan?
kita punya objektif bukan nak jadi pemerintah, bukan nak jadi YB, bukan nak jadi Perdana Menteri, bukan nak jadi menteri, bukan nak jadi setiausaha sulit, bukan. Itu kalau ada fine, kalau tak ada tak berhenti game kita. Itu infinite game. Sama okey, bawa kepada infinite game ni hari ni. Sebab itu saya bawa juga kes minyak ni kan. Itu saya kritik juga dengan minyak. Saya kritik minyak tu bukan saya kritik dasar apa yang dibuat oleh kerajaan tentang budi madani dan sebagainya. Saya setuju. Dan dasar ini sebenarnya Menteri Ekonomi yang buat. Siapa Menteri Ekonomi tu? Rafiz Ramli lah. Okey, minyak di Thailand lebih murah daripada minyak di Malaysia. Diesel RM3 lebih. Ada orang kata, tapi diesel di Thailand tu tak bagus. Tak ada. Sama je. Kita dah pergi kepada kualiti yang sama. Okay, diesel di Thailand nilai kualiti dia sama dengan kualiti kita, tapi kenapa dia lebih murah daripada kita? Jadi adakah negara kita ni tak bagus? Tak. Sebenarnya apa, okay, ini mungkin shocking sikit lah. Apa yang negara kita buat sekarang ini actually better daripada apa orang kata, better daripada Thailand in the long run. Tapi hari tu kau kritik kata macam ni. Aku kritik kenaikan mendadak. Sebab yang cakap kenaikan mendadak tu bukan saya. Yang cakap kenaikan mendadak tu Anwar Ibrahim tahun 2008. Itu saya kritik yang itu. Tetapi secara dasar dia sebenarnya saya okey. Sebenarnya dasar kita menyasarkan subsidi itu adalah kaedah yang betul, kaedah yang baik. Cuma saya kata adalah lebih baik kalau kita cushionkan kenaikan itu agar tidak naik terlalu mendadak sehingga 80 sen. So, salah satu kaedah yang Anwar Ibrahim tak buat itu bila tak menggunakan padu. Kalau padu itu digunakan, kita dah boleh menyasarkan RON 95 dan diesel itu kepada yang sepatutnya terima. RON 95 semua dapat, betul? Orang kaya pun dapat. Orang duk cerita kan, RON 97 orang kaya. RON 95 pun orang kaya pakai. Sebab semua dapat. Tapi kalau kita gunakan padu dan juga sistem yang dibuat oleh Menteri Ekonomi tempoh hari, kita dah boleh menyasarkan siapa yang layak, dan kita memastikan bahawa kalaupun mereka tidak layak, kita boleh naikkan incrementkan minyak yang sebenarnya sebelum ini tidak bersubsidi, kaedah bersubsidi tetapi dengan cara yang lebih rendah. Maksudnya subsidi itu kurang. Okey, kenapa Thailand boleh kurangkan minyak harga yang banyak? Actually, dia buat pinjaman, dan pinjaman dia tu it's good for the short run. Maknanya dia boleh kurangkan diesel RM3 lebih. I think 40 billion USD kot dia pinjam. But in the long run, it is not good. Okay, in the long run it is good, but in the short run it is good for Thailand. Tetapi in the long run it is not good for for Thailand. Whereas for Malaysia, in the short run memang dia akan nampak macam tak berapa bagus lah. Kenapa tak berapa bagus is? Yelah sebab, you know what I mean? Nampak tak? In the short run, rakyat rasa macam terbeban, minyak naik dan sebagainya, terutama yang pakai diesel tapi tak ada budi. Ada yang kata diesel pun ada subsidi kepada yang ada kad, bukan semua ada. Okay, tapi that is better daripada apa yang Thailand buat sekarang ini in the long run. Cuma yang saya tak setuju adalah berkenaan dengan dia terlalu naik secara mendadak. Yang tu saya tak berapa setuju sangat. Mungkin I was wrong, saya selalukan pakar ekonomi kan, tetapi sebab formula ini disebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri. Beliau sendiri mengatakan pada tahun 2008 masa debat dengan Sabri Cik, dia mengatakan bahawa kita ni pengeluar minyak, setiap RM1 kenaikan kita untung 300 juta. Kenapa kita tak boleh kenapa kenaikan minyak itu secara mendadak? So the same question sepatutnya ditanya sekarang ini. Jadi kalau kita ada sistem padu, sistem yang digunakan sebelum ini dengan lebih baik, kita boleh menyasarkan dengan lebih baik, dan kita boleh mengurangkan, bagi saya lah, kenaikan mendadak tersebut. Dia naik, memang akan naik tuan-tuan. Kita akan nampak impact dia selepas ini dengan kenaikan harga barang, dengan kenaikan harga OPR, dengan kenaikan OPR, kita akan rasa impact dia tidak lama lagi. Okay, so itu sedikit daripada saya, insyaAllah. Terima kasih untuk menyokong, terima kasih yang berada dengan saya, terima kasih juga yang hashtag 28 hari bulan ini, sambutan hari raya, insyaAllah 28 hari bulan di Sungai Kantan. Pergi ke Facebook saya, boleh tengok di Facebook saya.
untuk kalau nak RSVP dan juga untuk nak menderma dan sebagainya. Okey tuan-tuan, okey. Alright, itu dia tadi. Harap boleh belajar sedikit Finite Infinite Game. Sekian daripada saya. Penting lawan tetap lawan. Assalamualaikum. Parti Keadilan Rakyat (PKR) perlu berani bertindak dengan memecat keahlian bekas timbalan presidennya Datuk Seri Rafizi Ramli dan lain-lain pimpinannya kerana melanggar etika dan disiplin parti. Ketua UMNO bahagian Batu, Gulam Muzaffar berkata, Lembaga Disiplin PKR perlu mencontohi Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin yang berani memecat timbalannya Datuk Seri Hamzah Zainuddin kerana melanggar etika parti itu. Kalau Muhyiddin berani pecat Hamzah dan yang lain-lain kerana atas kesalahan melanggar etika parti, nak tanya PKR tak berani ke bertindak seperti Bersatu yang selamba sahaja memecat ahli-ahlinya yang melanggar etika dan disiplin parti? Saya nak tengok sangat keberanian Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Presiden PKR bertindak ke atas Rafizi, katanya menerusi satu kenyataan hari ini. Terdahulu, beberapa bekas menteri dan ahli Parlimen PKR termasuk Razifi, Nik Nazmi Nik Ahmad, Wong Chen dan Rodziah Ismail menyertai himpunan tangkap Azam Baki di hadapan Pusat Beli Belah Sogo. Di sini, semalam, Rafizi yang juga bekas Menteri Ekonomi yang berucap pada Perhimpunan Aman itu dengan lantang mendesak Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, SPRM, Tan Sri Azam Baki dipecat kerana isu pemilihan saham. Gulam juga berkata, PKR hanya gemar bercakap tentang ahli-ahli yang merengek serta mempertikaikan keputusan dan dasar parti di konvensyen PKR negeri-negeri sambil menyifatkannya sebagai kosmetik politik. PKR hanya tahu bersikap number action talk only, NATO. Dunia politik PKR kini ibarat senjata pembunuh makan tuan. Anjing ganas upahan membaham pemiliknya sendiri dan adam utama meracuni tuannya sendiri. Itu namanya kifarah yang Allah tunjukkan kepada mereka yang tidak pernah ikhlas, jujur dan hipokrit dalam perjuangan mereka, katanya. Selain itu, Gulam juga mempertikaikan tindakan Rafizi melawongkan slogan Selamatkan Malaysia, sedangkan naratif itu sudah lapuk dan sentiasa digunakan ahli Parlimen Pandan itu sejak menyertai PKR. Dahulu masa jadi adam utama kepada bosnya PMX, naratif Selamatkan Malaysia dijaja merata pelosok di dalam kempen Ayuh Malaysia, kini bos dia sudah menjadi PM, nak selamatkan Malaysia apa lagi? Nak tanya adakah PMX tak selamat atau Malaysia yang tidak selamat? Sepatutnya kena tukar naratif iaitu selamatkan PKR, bukan Malaysia. Tak fahamlah dengan YB Rafizi ini. Sepatutnya demo semalam naratifnya selamatkan PKR agar apa yang diperjuangkan dalam gerakan reformasi boleh diangkat semula, katanya lagi. Datuk Seri Rafizi Ramli mendakwa Parti Keadilan Rakyat PKR melakukan pusingan apabila parti itu memutuskan untuk tidak mengambil tindakan terhadapnya walaupun sebelum ini mengeluarkan surat tunjuk sebab yang menurutnya bertujuan memecat beliau daripada parti. Bekas timbalan Presiden PKR itu berkata, kandungan surat tunjuk sebab pertama yang dikeluarkan oleh Setiausaha Agung PKR, Datuk Dr. Fuziah Saleh jelas memberi gambaran tindakan disiplin tersebut bertujuan menyingkirkannya daripada parti. Kontroversi itu timbul selepas bekas Menteri Ekonomi berkenaan menerima surat tunjuk sebab daripada PKR yang menuduh beliau seolah-olah mengisytiharkan keluar parti apabila mengumumkan rancangan untuk bertanding dalam pilihan raya umum akan datang bukan di bawah tiket PKR. Fuziah kemudian dilaporkan berkata, surat tunjuk sebab tersebut dikeluarkan kerana tindakan Rafizi dilihat seakan-akan menunjukkan beliau telah hilang kepercayaan terhadap parti. Bagaimanapun, Rafizi dalam jawapannya terhadap surat itu menegaskan, kenyataan yang dibuatnya sebelum ini cukup jelas dan tidak memerlukan tafsiran yang rumit. Beliau menjelaskan kenyataan tersebut dibuat ketika wawancara bersama Sin Chiu Daily dan mempunyai maksud yang boleh difahami oleh sesiapa yang mempunyai penguasaan bahasa Melayu yang baik. PKR kemudiannya memutuskan untuk mengekalkan keahlian Rafizi sebagai anggota parti, namun mengingatkannya supaya mematuhi perlembagaan,
kod tata etika serta disiplin parti sebagai tanda kesetiaannya kepada parti. Sementara itu, Rafizi berkata, beliau tidak meletakkan sebarang jangkaan terhadap tindakan yang bakal diambil oleh parti selepas beliau mengemukakan jawapan kepada surat tunjuk sebab berkenaan. Saya dalam biro politik sudah lama. Ia bergantung kepada mood masing-masing kerana perkara itu akan dibincangkan dan ada pandangan yang berbeza. Bagi anggota biasa macam saya memang susah nak menjangkakan apa keputusan, katanya. Tambah beliau, walau apapun keputusan yang diambil oleh parti, beliau sudah bersedia menghadapi sebarang kemungkinan. Saya tidak tahu apa perbincangan mereka, apa niat dan objektifnya, jadi saya tidak mahu membuat spekulasi. Dalam keadaan saya, apa-apa pun tindakan yang diambil, saya mestilah sudah bersedia dengan sebarang kemungkinan, jelasnya. Bagaimanapun, Rafizi dalam jawapannya terhadap surat itu menegaskan, kenyataan yang dibuatnya sebelum ini cukup jelas dan tidak memerlukan tafsiran yang rumit. Beliau menjelaskan kenyataan tersebut dibuat ketika wawancara bersama Sin Chiu Daily dan mempunyai maksud yang boleh difahami oleh sesiapa yang mempunyai penguasaan bahasa Melayu yang baik. PKR kemudiannya memutuskan untuk mengekalkan keahlian Rafizi sebagai anggota parti. Namun mengingatkannya supaya mematuhi perlembagaan, kod tata etika serta disiplin parti sebagai tanda kesetiaannya kepada parti. Sementara itu, Rafizi berkata, beliau tidak meletakkan sebarang jangkaan terhadap tindakan yang bakal diambil oleh parti selepas beliau mengemukakan jawapan kepada surat tunjuk sebab berkenaan.